Berapa kali kenaikan nilai emas Abang Jeb? Nak hampir 4 kali ganda. Sebagai penyimpan emas yang berilmu, semasa harga emas turun, kita akan menambah gram kita dan kita bersyukur kerana ada kesempatan untuk menambah gram emas kita pada harga yang rendah. So, masa harga tinggi Abang Jeb, barulah kamu terkapai-kapai. Tadi kamu bermain dengan perasaan. Harga emas macam tak naik-naik Abang Jeb. Berapa banyak gram emas yang kamu dah tambah? Tak tambah Abang Jeb. So, sekarang harga emas dah naik, baru saya nampak Abang Jeb. Apa faedah kamu nampak harga emas naik tapi kamu tak mengambil kesempatan berapa gram yang telah kamu sediakan? Ni Abang Jeb beli emas ni 11 tahun lepas dan Abang Jeb cakap emas ni ada potensi ke naik. So Abang Jeb pembeli, Abang Jeb simpan. Abang Jeb beli 600.5. Hari ni nilainya RM2,483. Berapa kali kenaikan nilai emas Abang Jeb? Nak hampir 4 kali ganda. So Abang Jeb untunglah Abang Jeb. Memanglah Abang Jeb untung daripada kenaikan nilai emas yang seketul ni. Tapi Abang Jeb kaya tak? Tak kaya. Rugilah Abang Jeb. Kenapa tak beli beratus-ratus keping? Sebab Abang Jeb tak tahu macam korang lah, harga emas bila nak naik, emas ni ada potensi nak naik ke? So kita beli emas, kita tunggu nilai emas yang ada ni berapa banyak dia naik. Bukan kita tambah gram, kita tambah daripada 1 gram, 2 gram, 10 gram, 5 gram, 100 gram, sekilo. Emas ini simpanan jangka panjang, makin lama makin bernilai. Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.